Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat roti kukus chocolate chip atau roti kukus dark chocolate chip. So mudah sangat-sangat untuk korang belajar. Saya nak tunjuk korang macam mana cara-caranya buat roti kukus, dan rasa untuk roti kukus memang gebu lagi lembut sangat-sangat daripada bakar. So jom kita buat. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan kita punya video guys. So jom guys, kita buat roti coklat. Mula kita sukat tepung, kita pakai 3 cawan tepung gandum. Tak kisah guys, tepung apa sekalipun, tak ada masalah untuk roti tu nak naik. Tak ada masalah untuk tu. So kita pakai 3 cawan metrik. Macam mana sukatan cawan ni, nampak ni, korang boleh tengok. Korang padatkan betul-betul, jangan terlampau lebih, jangan terlampau kurang. Sebab saya sukat ni untuk ngangam untuk cawan. Ni saya masukkan dark coklat dan coklat 1 cawan. Campurlah, saya campur setengah dark coklat, setengah coklat biasa. So ni saya masukkan yeast 1 paket 11 gram macam tu untuk sebut penaik. Saya masukkan 1 biji telur grade A atau B, C pun boleh. 1 biji je. Masukkan gula pasir 1 sudu, dan saya masukkan susu pekat 1 sudu juga. Sebab nanti dia akan rasa manis coklat chip kita tu. So saya masukkan vanila untuk bau yang wangi 1 sudu makan. Okay. So saya masukkan garam 1 sudu kecil. Saya nak rasa lemak-lemak garam tu. Kacaukan dia. So benda ni paling senang untuk korang buat. Korang kena cuba. Dan saya masuk overload setengah sudu macam ni. Kalau tak nak overload, boleh skip guys. Okay. Overload ni untuk ketahanan kelembutan, dan korang boleh simpan roti ni berpanjangan. Masukkan plantar atau margarine, butter pun boleh. Sukat 3 sudu, makan. Terlebih sikit pun tak apa, terkurang sikit pun tak ada masalah. Sukat dia pakai sudu, makan korang. So saya masukkan air sejuk. Total saya masuk dalam ni adalah 1 cawan dan lagi 1/4 cawan. Apa fungsi air sejuk? Untuk mengelakkan dia melekat dekat tangan. Mudah untuk korang nak gaulkan dia. Dia akan senang untuk jadikan dough. Macam itulah. Kalau tak ada air sejuk, tak ada masalah. Korang boleh je gaul dengan air biasa. Dia cuma memudahkan dan tak melekat dekat korang punya tangan sangat. Tak adalah terlampau lembik sangat. Sebab tepung tu dah beku. Dah sejuk. Bukan beku, dia sejuk. Jadi mudah menjadi dough lah. So korang tuang sikit demi sikit air yang last 1/4 tu. Okey. Kat bawah question saya punya video ni, saya ada buat dia punya sukatan-sukatan yang saya masuk dekat dalam saya punya roti ni. So korang gaulkan sampailah jadi dough macam ni. Tutup biar dia kembang dalam 35 minit macam tu. Korang bolehlah tengok balik, dia akan mengembang elok cantik aja macam ni, nampak tak? So guys, korang buatkan dia balik dough, jadikan dia dough balik, tumbuk-tumbukkan dia, bagi semua rata. Sebab kita tak pakai mesin, kita pakai tangan. Jadi korang kena jadikan dia macam ni dulu untuk dia bagi betul-betul rata. Buatlah ulang-ulang macam ni sampailah 2 ke 3 kali macam tu untuk dapatkan roti yang gebu, gebas dan cantik. Jadikan dough macam ni. So korang rehatkan lagi, bagi dia kembang naik balik. Buatlah 3 kali macam tu. Nampak tak? So ni kembang lagi macam ni, korang buatlah lagi, korang jadikan dia dough balik. Dan step yang final semua, korang bolehlah pakai loyang. Ni saya pakai 5 inci. Saya sapukan butter. Sapu untuk mengelakkan dia melekat dan mudah untuk keluar daripada loyang tu. Okey. So kita buatlah. Ni saya dah buatkan dia dough. Dia dah naik 3 kali. Saya buat dough, barulah korang boleh cubitlah dia sikit demi sikit. Buatkan dia bulat dan letak kat korang punya loyang. Mainlah dengan tepung untuk elakkan dia melekat dekat tangan korang. Okay guys. So ni saya tak pakai timbang. Kalau korang jual atau korang nak lebih cantik, korang bolehlah buat besarnya dough ni sama besar semualah. Macam tu. So saya akan buat bulat. Saya masuk tengah-tengah tu coklat tau.
coklat chip tu saya masuk tengah-tengah. Ni saya buat dalam dia coklat tengah-tengah dulu. Dan next nanti saya akan tabur coklat kat atas tu dulu. Okey. So ni saya buat jarak-jarak sikit ni macam ni. Jarak dia lebih besar, so dia tak banyaklah dough yang dipakai. Kalau korang buat rapat-rapat, dia akan jadi tinggi dan besar. Saya buat lagi untuk next kukus. Yang tadi tu kita biarkan dia naik dalam 5 minit macam tu, tutup dengan kain, kain berlembab macam tu. Okay, so kukus, pastikan pengukus korang dah panas. Jangan banyak sangat air dekat bawah tu, separuh saja. Okey, panaskan dan tutup dengan kain untuk mengelakkan jatuh air permukaan air tu jatuh dekat roti korang. Okey, kukus selama 25 minit ke 30 minit macam tu. So ni hasil yang kita dah kukus pertama. So saya boleh tunjuk korang. Ni hasilnya dalam. So ni ada coklat chip yang saya letak tadi, nampak tak? Tak letak banyak, saya takut tak cukup. Saya letak sikit demi sikit lah. Tu ikut korang lah. Kalau korang ada banyak coklat, korang boleh letak banyak coklat. Okey. So yang next kukus kedua pula, saya letak cheese mo dekat atas dia bagi nampak lebih menarik dan cantik begini. Tunggu dia sejuk sekejap. Kalau panas-panas nanti dia cair, kita pegang coklat tu nanti dia dah tak nampak bentuk coklat chip dia tu. So korang nak sapu butter kat atas dia pun boleh, tak ada masalah. Nanti nampak kilat dan tak kering lah. So ni hasilnya. Yang ni saya tak letak kat dalam coklat kosong. Yang tadi ada coklat kat belah dalam. So guys, selamat mencuba roti coklat dark coklat chip yang paling senang mudah untuk korang buat dan belajar. Okay, so guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum, bye.